Dalam ni boleh. Assalamualaikum geng, jumpa lagi kita di Asamboy TV. Okey, hari ni aku berada di Bukit Bintang. Kita orang nak makan di satu kafe yang banyak menu dia, berbaloi dan murah lah ya. Menu breakfast dan juga lunch. Sebab sekarang pun dah pukul 11 lah. Boleh lah kita cuba tengok. Nak tahu lokasi dia, tunjuk dekat korang lokasi dia. Kau nampak sebelah tu Maybank, sebelah sini Kunafa Finger. Dia kat atas tu. Ini dia punya apa? Dia punya hotel dia lah. Okey geng, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okey geng, ni menu breakfastnya geng. Ada air oren, ada air teh kalau tak silap aku lah. Ni pagi-pagi berwestern kita. Ada sampai lagi menu-menunya. Dia punya tempat dia senang aja geng, bersebelahan dengan Damascus tu. Ini set lokal ya. Kalau korang tak menginap dekat sini, korang boleh lah datang dekat kafe ni aja. Untuk satu set sebanyak ni, korang tengok ada air, ada apa ni, dessert, ada lagi sandwich, telur dadah, ada bubur, ada nasi lemak, ada lagi mi goreng. RM20 geng, RM20. Mana nak dapat kafe yang harga macam ni. Dia punya nasi lemak, aku datang balik sebab tu ingat-ingat nasi lemak ni geng. Ini favorite. Ini menu ni korang kena try nasi lemak ni. Memang mantap. Ni semua ni RM20. Sambal dia macam begitu juga. Pedas tu tetap ada. Kau-kau ni pedas ya. First saja kena terus pedas. Ni mi goreng. Kita try ni. Kita try tengok mi goreng ni. Macam nampak tu macam tak berapa cantik kan. Tapi kita try dah. Kena dengan telur dadah. Mi goreng dia ada sedikit kering, tapi ada flavor lah, ada rasa dia. Ini bubur. Tempat dia memang senang, betul-betul depan sini apa, Halap Halap tu sebelah jalan. Dia sebaris dengan Damascus tu. Dan sebelah sini Maybank. Gua cari Maybank. Hari tu aku datang, bubur ni ada sedikit tawar. Air ni dah ada flavor. Belum lagi aku nak try menu lunch pula. Ini dia, kita ada nasi lemak sugar and spice special. Right
Aku nak rasa dia punya rempah dia dulu, geng. Okey. Dia kaya dengan rempah lah, orang kata senang cakap. Mula masuk dia ada manis-manis. Dekat hujung dia, bila dah kita telan tu, baru datang dia punya pedas dia, geng. Dia macam tu. Tengok dia punya perapan tu sampai ke dalam, geng. Kalau korang makan ni, tak payah letak sambal apa, nasi lemak ni pun okey. Kena dengan sambal ni pun okey. Nasi ni pandang-pandang, geng. Sekejap aku tunjuk korang tu. Nasi goreng kampung resipi asli daripada owner sendiri yang masaknya. Dia ada nasi goreng kampung, ada telur mata, dan ada ni lah aksesorinya tu, lemon, tomato, salad. Jom kita try. Owner tadi bercerita bahan-bahan ni semua dia ambil daripada kampung ni. Kampung dia dekat Ipoh. Segala apa ni, daun pandan, serai ke apa, semua daripada kampung. Kalau habis stok dekat rumah dia pun ada lagi. Ini dia. Dia tak sama macam yang kita makan dekat restoran Thailand tu lah, restoran Tom Yam tu. Dia ada rasa sendiri. Belacan yang kat dalam ni ada terasa macam kangkung bila kena dengan belacan dia memang ngam lah. Kangkung kena dengan belacan dia memang ngam. Ini set western untuk lunch lah. Kalau korang tak nak makan nasi ke, boring nak makan nasi, kita makan set ni. Menu-menu semua ni boleh hantar ke bilik hotel lah. Korang boleh scan aja. Dekat dalam bilik tu dia ada QR bar. Korang boleh scan aja, boleh order terus, dia orang akan hantar. Dia punya tartar sauce semuanya buat sendiri. Tak ada ready made nya. Fish and chip. Bismillah. Dia punya ikan apa dia pakai? Selalu ikan dori kot rasanya aku. Rangup dekat luar. Lembut. Memang lembut sangat-sangat. Super lembut. Sebabnya kita orang dah berborak lama dekat sini, tapi dia masih lagi crunchy. Kita try dia punya coleslaw ni. Perfecto. Ini menu terakhir lah, menu lunch terakhir. Burger ayam tadi. Patty ni dia buat sendiri, betul lah ayam. Kau nampak isi ayam tu kan. Isi ayam tu di apa? Dihancur-hancurkan. Dia ada rempah rahsia lah di sini sebab kena dengan nama dia, sugar and spice tu. Kita cabut dia punya antena dia dulu, geng. Ini besar, geng ni. Kedabak besar. Sekejap aku nak tengok apa yang ada dekat dalam dia. Tu dia ada onion ring. Kejap awaknya kejap. Onion ring dan juga ni patty ayam ni. Lepas tu dia ada lagi cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tak ada sos, lebih mantap. Kena pula dengan kentang. Jadi sentimenti aku tak tahulah. Senang cakap teh bunga lah. Untuk satu set ni, boleh minum dorang untuk satu set ni. Harga dia RM10.90. Rasap-rasap begini Dia ni memang tak ada gula. Sebab dia sejenis teh yang sihat lah. Ni geng, betul-betul hilang haus lah, geng. Aku nak cakap senang je. Dia rasa dia macam teh kotak tu. Teh kotak air bunga kotak tu kan.
tak ada gula, dan version dia yang panas punya. Sama sebiji. Okey, kita try pula ini rasa apa. Ini baru ada rempah. Dia rempah dia, tak silap aku, dia ada jintan putih, kayu manis, lebih kurang macam tu lah. Aku rasa macam kayu manis pada dah ni. Tapi still boleh minum lagi sebab dia tak ada rasa kuat tau. Dia macam nipis-nipis je gitu, layang-layang. Itu dia menu-menu dia yang aku makan ni. Menu tengah hari lah orang kata. Daripada pagi tadi lagi sampai sekarang aku makan, memang mantap lah ya. Aku yang best untuk menu breakfast tadi, sebanyak tu RM20 je. Memang kalau korang datang Bukit Bintang, korang boleh singgah dekat sini. Dia punya landmark dia memang senang, betul-betul sebelah dengan Damascus tu. Yang viral dah, Damascus viral dekat bawah tu. Dia hujung sekali dekat dengan Maybank. Korang cari Maybank sebelah tu, masuk aja dekat hotel Ambassador atas tingkat 1 sini. Tapi kalau korang nak menginap dekat sini, lagi cun lah sebab dia free untuk menu breakfast. Dan korang juga boleh scan dekat situ, dekat dalam hotel tu, dia akan hantar menu apa. Nak makan burger ke apa ke, dia akan hantar. Tapi ini untuk menu lunch kan, dia tak ada lah, free kan, kena bayar lah. Terima kasih kerana menemani aku makan pada hari ni. Jadi pada korang yang datang dekat Bukit Bintang ni, datanglah dekat sini. Kafe ni dekat tingkat atas. Mungkin korang tak perasan kan. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan komen. Yang paling penting sekali, subscribe aku punya channel. Dah lama kita buat video, rindu nak buat video vlog ni. Akhirnya hari ni dapat juga. Jumpa lagi di next video. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sabah. Daripada Sabah. Berapa hari cuti kat sini? 4 hari 3 malam. Di hotel sini ke macam mana? Memang ambil hotel sini. Oh, selalu kalau datang memang sini je lah. Memang sini ya. Hari ini nasi lemak dengan kambing. Nasi lemak biryani. Nasi lemak basmati dengan kambing. Dengan kambing. Okey. Sedap. Sedap lah. Kalau tak sedap tak habis. Itulah. Kita tengok kincir geng. Right. Kepada Sabah yang daripada Sabah yang ingin datang untuk menginap di hotel ni, okey, dan juga makanan dia pun terbaik. Kafe kita ni beroperasi semenjak daripada bulan 9. Barulah kita masih baru berjinak-jinak dalam industri sinilah, terutama di kawasan Golden Triangle ni lah. Jadi memang kami barulah. Kita ada daripada awal pagi kami buka jam 7. Kita ada breakfast set kami lah. Okey, dia ada set untuk local dan juga ada set untuk western. Local tu macam ada nasi lemak, ada kuih muih, ada goreng-goreng mi, mihun, tengoklah apa menu hari tu. Dan juga kami ada western. Kita ada macam sausage, omelette, porridge, semua itu dalam set western lah. Ataupun kadang-kadang kami juga ada buffet breakfast di waktu pagi lah. Buffet breakfast tu ada campur local dengan western dan juga kuih muih, semua pun ada sekali. Menu lunch kita, kita ada macam-macam lah. Of course yang sini selalu orang pilih, kita punya basmati nasi lemak, dia ada basmati nasi lemak ayam dan juga basmati nasi lemak kambing. Itu memang selalu orang pilih. Yang kedua, dia nasi goreng kampung kita. Untuk yang lokal lah, yang western, kita punya smash beef burger dengan barbecue chicken burger. Burger kita tu special sebab patty tu kita buat sendiri. Dalam bilik kami pun ada menu. Kalau nak sekarang ni lebih moden, dalam bilik pun ada QR. Scan QR terus boleh order direct kepada bilik dan kami akan hantar. Sila datang jemput ke Sugar and Spice Cafe. Kami berada di Bukit Bintang sebelah dengan Damascus dan Kunafa di tingkat 1.